risiko madam. Ujung kecang pas robok dia rakit rumah petang tu mah. Dia jadi buat pikiran dia dah. Jadi tak tenang saya dah rasa orang. Makasih ang. Halo ngeringan dengan bangke. Selama tu sepeduduk sepeningan satu selalu dia. Mengerti yang lo. Ini memang nak faham dia tu. Mana rawang ni tiap malam ni. Lalu malam gua kacau saya rasa dang. Itu dia minta penjalanan, itu dia cari yang lawak. Dari patang sore dia cari yang ni. Dah dong kasih dia nak dong. Ada nyuruh aku pulang sih. Ayo itu dia. Kok kau di rantau dia kan tak menyesal dengan hidup dia di rumah dang. Tak kau menyesal dengan orang kampung dang. Nak nampak apa orang dia orang kampung. Pada pak ang carian saya di kerajo kalau yo mereka dang. Berarti ada sesuatu nang suruh kali tapi nak dapet dia jauh itu. Bukan masalah menyusu di rantau. Nak teragam pulang. Teragak banyak ke teragak dang. Tapi dalam malu jo. Barang ada jo kata-kata dia ada ni lonceng ni kampung dulu dang. Kini jalan dang. Dia pengen menjalani hidup di rantau. Tapi laki bolo bahasa jo kata-kata nama ambil pada mana rawang. Ayo bimbang ni rasa dang. Hati entah lo nak kari pulang le. Jangan semua tahu lah bah keadaan yang kini kan di rantau mereka dang mah. Tak tu dong. Ini anggap pulang indah. Balik hati dia yo dang. Yang tahu mah bah keadaan dan ekonomi dan risiko mah. Kalau lagi pulang nak pulang. Ini rencana suruh pulang. Kalau pulang nak pulang ah. Suruh ada rencana dia pulang kan. Terasa dia nak pulang. Wah tiket nak pulang ah. Anak kecil lain. Nah, masih